Seorang penjawat awam lelaki ditahan semalam kerana disyaki terlibat kegiatan amang seksual terhadap seorang pelajar perempuan berumur 17 tahun di sekitar Bandar Johor Bahru awal tahun ini. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raup Selamat berkata, suspek yang berusia 28 tahun ditahan di perkarangan Balai Polis Pelangi Indah selepas mangsa membuat laporan polis pada hari sama. Beliau memberitahu kejadian dipercayai berlaku pada 25 Januari lalu dalam sebuah kenderaan yang diletakkan di hadapan kediaman mangsa di Johor Bahru. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru pagi tadi bagi mendapatkan permohonan reman. Raup berkata mahkamah membenarkan suspek ditahan reman sehingga Selasa ini bagi membolehkan polis menjalankan siasatan lanjut. Menurutnya, siasatan masih dijalankan dan orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan diminta tampil membantu siasatan.